27 tahun dulu, doktor masuk MB, itu doktor gila. Di seminar ni saya nak cerita, ada 3 orang kata kat saya, you can do it. Itu pun saya heran. Saya cakap kat Dr. Siti, what can we do? Apa benda kita dah terjebak ni? Ada klinik elok-elok. Kawan-kawan, sekarang saya tahu banyak doktor kat sini. Oh, nak cari masa depan, nak cari passive income. 27 tahun dulu, doktor masuk MB, itu doktor gila. Mana ada doktor jual sabun? You tengok muka saya, muka sabun. Muka saya ni macam muka rakyat ada. Ada kata muka sabun. Tapi saya ikut juga. Sebab apa, ini ketentuan ilahi. Dan saya faham itu. 3 orang. Yang pertama saya jumpa dengan kawan saya, Dr. Naim. Dr. Naim Tan. Dia adalah pakar abuse. Dia beritahu saya, you can do it. Saya terangkat saya ke Dr. Siti, tak pernah orang kata, I can do it. Buat. Lepas tu saya jumpa dengan Dr. Ali. Masa tu dia Pearl Direct. Dr. Naim adalah founder sendiri. Dia adalah Pearl Direct. Dan dia beritahu saya, Dr. Ali Azman, now Diamond Direct. Diamond Direct, Dr. Ali Azman dan Dr. Hana. Dia beritahu saya, you can do it. Ui, 2 kali dah kena. Last kali saya masuk lift, saya ingat lagi, ada seorang India. Agak berumur, dia beritahu kepada young man, you can do it. Wah, kata Steve, what can we do? Malam tu we do nothing. I sumpah tak, we do nothing. We just thinking apa dah jadi sebenarnya.